Bersama saya Encik Muhammad Syakor Alim bin Saif Hasbul Anwar. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Bolehkah Abang cerita sedikit pengalaman Abang sepanjang Abang berada di sekolah ini? Okey, pada mulanya apabila saya datang ke sekolah ini agak takut, agak sedikit takutlah. Kemudian pada hari berikutnya saya rasa begitu tenang dan saya rasa hendak berada di sekolah ini untuk selama yang boleh. Apakah harapan Abang kepada warga sekolah ini? Sebagai seorang pelatih latihan industri dalam bidang IT, saya bersyukur kerana diberi peluang untuk menjalani latihan industri di sekolah ini. Harapan saya ialah agar segala ilmu, pengalaman dan kemahiran yang saya peroleh sepanjang tempoh dalam latihan industri ini akan menjadi bekalan yang berguna dalam kerjaya saya pada masa hadapan, insya-Allah. Terima kasih Abang Syakor. Semoga Abang terus berjaya dalam bidang yang Abang ceburi pada masa akan datang. Saya Qurratu Ain Alisha binti Muhammad Fitri, wartawan cilik melaporkan untuk Sepalu TV.